Assalamualaikum adik-adik semua. Ni makcik ada di kebun ni. Makcik nak tunjuk buah ini. Buah apa? Buah berangan Taiwan. Buah berangan Taiwan. Hari itu makcik potong di sini. Ni. Berbunga pula di sini. So, selagi kita potong, selagilah dia berbunga di situ. Macam ni. Macam ni kejap makcik tunjuk. Ni. Ni macam ni. Makcik potong situ, dia berbunga kat situ. Nanti makcik potong yang ni supaya dia tak mengganggu. Tapi kalau dia berbuah tak payahlah potong kan. Tengok kat situ Semua yang makcik potong tu ada bunga. Selagi kita potong, selagi dia berbunga. Berbuah di situ. Kita cari lagi. Sini tak ada potong, tak ada buah. Ni. Harap-harap ni jadi inilah. Jadi apa? Jadi buah. Oh tu. Kecil macam tu pun dia berbuah, dia berbunga. Bagusnya. Kalau dia berbuah, cantik buah dia. Buah dia ni sedap. Kita rebus dia macam biji nangka. Memang sedap-sedap lah. Kita tumbuk atau kita buka dia punya. Lepas kita rebus, kita cicah dengan kita makanlah dengan nasi, macam jadikan dia lauk. Cicah dengan budu ke, cicah dengan apakah. Memang sedap. Sambal belacan ke. Memang nombor 1. Cubalah. Kalau ada di pasar, cuba beli. Memang sedap. Rebus, cicah dengan sambal belacan atau sambal ikan bilis. Memang sedap.